A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Malam ni saya nak cerita tentang satu kisah. Kisah sumpah yang turun dari satu darah ke satu darah. Ini bukan cerita tentang saka, tapi cerita tentang satu keluarga yang terperangkap dalam sumpahan tanahnya sendiri. Semuanya bermula bila seorang lelaki balik kampung nak uruskan tanah pusaka arwah ayah dia dekat Perak. Dia ingat tanah tu cuma tinggalan kebun getah. Rupanya tanah tu masih hidup. Inilah kisah sumpah keturunan bahagian pertama. Kalau korang nak sembang lebih-lebih, nak spoiler sikit-sikit tentang cerita seterusnya, atau nak jadi geng rabat seram, cepat-cepat join grup Telegram saya. Link ada dekat bawah. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabat Seram. Jam dekat dashboard dah tunjuk pukul 11 malam. Ajak memandu sorang-sorang dekat lebuh raya dari KL nak ke Perak. Radio pula keluar bunyi statik je. Dia pun malas nak layan, terus matikan radio. Buka tingkap sikit bagi angin malam masuk. Hati Ajak berdebar sebenarnya, bukan sebab drive malam, tapi sebab tempat yang dia nak tuju tu. Dia tengah drive ke satu tempat yang dah bertahun dia tak jejak. Satu kampung kecil dekat Perak. Kampung asal keluarga arwah ayah dia dulu. Nama kampung tu Kampung Permatang Neringga. Tempatnya jauh dalam pedalaman, dekat kawasan Kinta. Dekat situlah terletaknya tanah pusaka keluarga dia. Tanah turun-temurun yang orang tua dulu kata kononnya kena sumpahan keturunan. Ajak ni sebenarnya jenis skeptikal sikit, tapi bila teringat balik cerita-cerita yang arwah ayah dia pernah cakap dulu, rasa seram juga. Dulu masa Ajak kecil, arwah ayah selalu pesan, jangan sesekali kamu jejak kaki ke tanah pusaka tu Ajak. Tempat tu ada badi, keturunan kita semua kena. Masa tu Ajak tak faham apa maksudnya. Cuma yang dia tahu, ayah pun tak pernah balik kampung tu sejak muda lagi. Macam ada benda yang ayah cuba lari. Sekarang lepas ayah meninggal beberapa bulan lepas, Ajak sebagai anak tunggal kena uruskan semua peninggalan. Rupanya tanah pusaka tu masih atas nama ayah dia. Adalah lebih kurang 5-6 ekar kebun getah dengan tapak rumah pusaka. Tanah tu dah lama terbiar. Mungkin sebab ayah takut sumpahan yang selalu dia sebut tu. Mula-mula Ajak memang plan nak jual je tanah tu. Senang, tak payah pening kepala. Tapi entah kenapa ada satu suara dalam hati dia halang buat macam tu. Macam ada benda yang tertinggal yang dia kena tengok sendiri. Lagipun sekarang Ajak memang tak ada kerja tetap. Kontrak kerja dia dah habis bulan lepas. Duit simpanan pun makin sikit. Sewa rumah dekat KL pula bapak gila punya mahal. Jadi dia decide nak balik kampung kejap, nak tengok keadaan. Kalau elok, dia plan duduk sana beberapa minggu, kemas mana yang patut. Kalau rasa serasi, mungkin dia akan usahakan balik kebun getah tu. Kalau tak, jual je pada orang kampung. Tapi jauh dalam hati Ajak, dia tahu bukan sebab duit semata-mata yang membuatkan dia nak balik. Yang sebenarnya rasa ingin tahu pasal sumpahan keluarga tu makin membuak. Betul ke keturunan dia kena sumpah? Siapa yang sumpah dan kenapa? Arwah ayah dulu pernah cakap, bila sampai masanya, kamu akan tahu sendiri. Tapi
Tak sempat pun Ajak nak tanja dengan lebih lanjut. Arwah ayahnya pergi mengejut sebab kena angin ahma. Angin malam tu masuk dari tingkap kereta, membawa sekali bau paya dan sawah dari luar. Tandanya dah nak masuk kawasan kampung. Jalan makin sempit, makin berliku. Kiri kanan penuh pokok kelapa sawit. Ada juga terselit rumah kampung dengan lampu yang malap, tapi kebanyakannya gelap gelita. Biasalah orang kampung tidur awal. Ajak tengok GPS, lebih kurang 15 minit lagi nak sampai. Jalan makin lama makin teruk, berlopak. Nasib baik kereta dia jenis pacuan 4 roda, bekas peninggalan arwah ayah. Bolehlah reda. Dari jauh Ajak nampak kabus nipis mula turun, makin lama makin tebal, macam selimut putih tutup jalan. Ajak perlahankan kereta sambil perhati kiri kanan jalan. Cuma nampak belukar dan pokok pisang dia. Sesekali nampak macam bayang aneh melintas celah pokok, tapi dia cuba sedapkan hati. Mungkin mainan lampu kereta dia je. Sampai satu selekoh tajam, Ajak pusing steering perlahan. Baru je lepas selekoh tu, terus nampak satu batu tanda jalan lama terpacak dekat tepi semak. Tulisannya dah pudar, tapi masih boleh dibaca. Kampung Permatang Neringga. Masa tu jantung Ajak terus berdegup laju. Dia betul-betul dah sampai kampung keramat tu. Beberapa meter lepas batu tanda tu, Ajak nampak satu simpang kecil masuk ke lorong tanah merah. Lorong tulah jalan ke rumah pusaka arwah tok dia. Dari laluan masuk lorong tu, jalannya berbatu kecil. Kiri kanan penuh pokok getah tua. Pokoknya tinggi-tinggi tapi nampak tak terurus. Daun pun jarang, ranting berselerak. Dari cahaya lampu depan kereta, bayang pokok getah tu jatuh bersilang atas jalan. Nampak macam bentuk yang pelik-pelik. Ajak pun drive perlahan. Bunyi batu kerikil kuat betul bawah tayar. Kalau tayar pancit tengah hutan ni, masak aku, kata Ajak. Dia tengok phone, line hilang terus. Ajak geleng kepala. Cukup syarat dah ni. Memang true Malaysian horror ni. Masuk dalam lebih kurang 200 meter, akhirnya Ajak nampak kelibat atap rumah di sebalik rimbunan pokok getah. Itulah rumah pusaka keluarga dia. Rumah papan tradisional, ada serambi, tiang tinggi macam rumah kampung lama. Tapi dari jauh pun dah nampak rumah tu memang dah terbiar lama. Ajak parking kereta betul-betul dekat halaman depan. Rumput dah naik sampai ke paras lutut. Penuh daun kering dan semak liar. Baru je dibuka pintu kereta, terus terhidu bau hutan. Suasana sunyi, bunyi cengkerik pun dengar sayup-sayup je. Dekat langit, bulan separuh. Cahayanya malap sebab terlindung awan, tapi cukup untuk serlahkan bayang rumah tu. Rumah pusaka tu 2 tingkat, jenis rumah kampung yang ada loteng. Atap zinc dah berkarat sana sini. Dinding papan pun dah kelabu asap di mamah cuaca. Tingkap-tingkap nakuk kayu banyak yang terbuka sengit, macam tak boleh ditutup rapat. Lama Ajak perhati rumah pusaka tu dari luar. Rasa seram lain macam pula. Macam ada mata tengah perhati dari celah tingkap tu. Ajak kumpulkan balik semangat dan mula melangkah ke tangga rumah. Tangga kayu tu ada 5 anak tangga je. Baru pijak anak tangga yang pertama, terus bunyi kruk, macam papan reput. Ajak berhenti kejap, takut patah. Perlahan dia naik satu persatu anak tangga sampai ke beranda rumah. Setiap langkah berhati-hati. Sampai dekat depan pintu, Ajak cuba buka, tapi terkunci. Dia tepuk dahi. Oh ya, kunci. Ajak pun keluarkan anak kunci mangga lama yang dibawa. Nasib baik masa kemas barang arwah ayah dulu, dia terjumpa anak kunci itu dalam almari. Siap ada tag tertulis rumah kampung. Kalau tak malam tu dia tidur dalam kereta lah, jawabnya. Sekali pusing je, mangga berkarat tu terbuka. Ajak tolak pintu kayu tu kuat sikit. Pintu tersangkut pula. Bunyinya panjang, macam jeritan halus keluar dari dalam rumah, terus meremang bulu roma Ajak. Dalam rumah gelap gelita. Ajak keluarkan phone, buka flashlight dan suluh sekeliling perlahan. Dekat ruang tamu cuma ada perabot lama yang dah buruk dan penuh habuk. Ada satu sofa usang, meja kopi kayu dan almari lama berdiri dekat sudut. Dekat atas, kipas siling lama tergantung, berhabuk tebal macam dah bertahun tak berputar. Ajak jalan perlahan masuk ke dalam rumah. Berkeriut bunyi lantai papan tu bila dia pijak. Setiap kali bunyi tu keluar, Ajak mesti berhenti kejap. Takut ada bunyi lain pula menyaut balik. Nasib baik tak ada, cuma bunyi langkah kaki dia seorang je. Ajak capai suis lampu dekat dinding, tekan.
tak menyala. Matilah, tak ada elektrik ke apa ni? Mungkin karen rumah ni dah lama kena potong. Rumah lama macam ni siapa nak bayar bil? Nasib baik Ajak memang dah standby torchlight besar. Dia keluarkan dari beg, pasang dan letak atas meja menghadap Shilin. Jadilah, at least nampaklah sekeliling tanpa harapkan handphone. Ruang tamu tu nampak luas. Lantai papannya warna gelap. Dinding penuh dengan gambar-gambar lama. Ajak suluh satu persatu gambar lama tu. Ada gambar hitam putih arwah datuk dengan nenek masa muda. Ada juga gambar keluarga besar entah generasi keberapa. Ramai orang dalam gambar tu. Semua berpakaian gaya tahun 60-an. Tapi makin lama Ajak tengok, makin tak sedap hati. Rasa macam mata dalam gambar tu pandang dia, ke mana dia pergi. Cepat-cepat Ajak terus suluh tempat lain dan cuba fikir positif. Mungkin dia penat drive jauh. Otak jadi serabut, fikir benda bukan-bukan. Ajak decide tak nak meronda satu rumah malam tu. Tunggu esok pagi je tengok semua. Sekarang dia nak cari tempat tidur dulu. Ajak pandang ke arah satu pintu dekat belah kanan ruang tamu. Nampak macam bilik tidur utama. Pintu tertutup tapi renggang sikit. Ajak tolak perlahan pintu bilik tu dengan hujung jari. Takut ada binatang ke apa dekat dalam tu. Pintu bilik terbuka perlahan. Engselnya berkeriuk panjang. Bau hapak dan debu terus menyambar hidung. Ajak suluh ke dalam. Nampak jelas satu bilik tidur lama. Ada katil kayu saiz queen dekat tengah. Tilam dah usang, tak ada cadar. Dekat dinding ada almari solid klasik dan kipas siling yang dah berhabuk tebal. Langsir lama warna pudar tergantung dekat tingkap, berkibar lembut ditiup angin malam. Ajak perasan tingkap bilik tu terbuka sikit. Ada angin masuk dari celah papan. Mungkin memang sengaja dibiarkan atau kayu rangka dah kembang. Tu yang tak boleh tutup rapat. Ajak melangkah masuk ke dalam bilik perlahan. Baru 2 langkah berjalan masuk, terus rasa tak sedap hati. Macam ada orang baru je keluar dari situ. Padahal jelas bilik tu kosong. Lantai penuh habuk. Sarang labah-labah tergantung dekat setiap penjuru siling. Udara dalam bilik terasa berat. Ajak berjalan ke tingkap. Nak tutup rapat tingkap tu supaya tak masuk serangga. Tingkap jenis buka keluar tu tersekat. Kena pulas kuat tombol karat barulah boleh ditutup. Bila tingkap ditutup, sekelip mata udara dalam bilik jadi makin berat. Bau hapak makin kuat sampai rasa nak terbatuk. Lepas tu Ajak pun keluar rumah kejap nak ambil beg dan barang yang dia bawa dari KL dalam kereta. Dia dah standby Toto lipat dengan bantal. Dia dah agak dah tilam rumah lama ni confirm kotor. Bila dah ambil semua barang tu, masuk bilik semula, bentang Toto atas tilam usang tu, tukar bantal baru. Dapatlah buat tempat tidur malam ni. Lepas tu Ajak duduk kejap, lap peluh. Mata dah berat sebab drive jauh tanpa berehat. Sebelum baring, Ajak teringat pesan Mak Wan, jiran rumah dia dekat KL. Macam mak angkat dah sejak arwah ayah dia meninggal. Mak Wan tahu Ajak nak pergi rumah pusaka ni. Dia siap pesan kalau rumah tu dah lama tak berpenghuni, azan dulu sebelum duduk dalam tu. Katanya rumah yang lama dibiarkan sunyi, ada benda lain kadang-kadang suka menumpang. Ajak mengangguk kepala je masa tu, tapi tak sangka malam ni dia betul-betul kena buat. Ajak bangun, buka pintu depan. Lepas tu berdiri dekat ruang tengah rumah. Dalam hati rasa janggal jugalah. Kalau ada orang dengar dia azan tengah malam sorang-sorang, confirm orang ingat dia sewel. Tapi demi nak tenangkan hati, dia teruskan juga. Ajak laungkan azan perlahan tapi jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara dia bergema dalam rumah kosong tu. Lepas azan, Ajak diam kejap, pasang telinga. Cuma terdengar bunyi serangga dan bunyi malam. Harap-harap amanlah malam ni. Ajak tutup balik pintu depan, selak dengan kayu dari dalam. Kemudian dia masuk bilik, baring atas Toto dengan lampu suluh masih menyala malap. Dia sengaja tak tutup. Sebenarnya dia pun bukan berani tidur dalam gelap-gelap. Biarlah ada cahaya sikit. Mata Ajak masih terbeliak pandang siling. Macam-macam bunyi halus mula kedengaran. Bunyi cicak, bunyi daun bergeser dekat luar tingkap, bunyi dahan pokok getah jatuh atas atap zinc. Setiap bunyi itu membuatkan Ajak terfikir, apa pula tu? Tapi dia cuba sedapkan hati. Tarik selimut sampai ke dada, pejam mata, paksa untuk tidur. Lantaklah panas ke apa, janji kena tidur.
Badan dah penat. Esok siang lah baru fikir semua. Entah pukul berapa, akhirnya Ajak terlelap juga. Ajak tersentak, bangun. Jantung berdegup laju. Torchlight yang dia letak atas meja tadi rupanya dah habis bateri. Bilik jadi gelap pekat. Cuma ada sedikit cahaya bulan yang tembus dari celah atap zinc yang berlubang. Matanya terkebil-kebil cuba biasakan diri dalam gelap. Dalam samar tu, Ajak nampak pintu bilik masih terbuka sikit ke arah ruang tamu. Memang tadi dia sengaja tak tutup rapat. Senang nak keluar kalau jadi apa-apa. Dari celah pintu tu ada sinaran sama-sama. Cahaya bulan dari luar cukup untuk nampak ruang tamu yang kelabu suram tu. Ajak tak bergerak. Dia cuma pasang telinga, cuba dengar apa saja bunyi. Mula-mula senyap, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan datang dari depan. Macam ada orang ketuk pintu depan. Perlahan je bunyinya, tapi jelas 3 kali. Ajak tertanya-tanya, siapa pula datang tengah malam buta ni? Orang kampung ke? Pencuri atau benda lain? Ajak cuba tenangkan diri. Jangan fikir bukan-bukan, Jak. Dia bisik dalam hati. Ajak capai phone tepi bantal. Jam lebih kurang pukul 3 pagi. Waktu orang selalu kata waktu gawat. Bunyi ketukan tadi dah senyap, tapi rasa tak sedap hati tu masih kuat. Ajak bingkas bangun, beranikan diri keluar dari bilik. Dalam gelap, dia meraba-raba nak jalan ke depan. Kaki tersadung bucu sofa pula. Aduh, tapi dia tahan, tak nak buat bising. Sampai dekat depan pintu utama, Ajak berhenti kejap, pasang telinga. Tak dengar bunyi pelik ke apa, cuma dengar bunyi cengkerik dari luar. Dengan tangan yang menggigil, Ajak selak sikit langsir tingkap kecil sebelah pintu. Cahaya bulan yang sama-sama menampakkan halaman depan yang penuh lalang, pokok bunga raya tepi tangga dan kereta yang diparking dekat sebelah. Semuanya nampak normal. Mungkin orang salah rumah atau budak-budak kampung saja nak main-main. Ajak cuba sedapkan diri. Perlahan Ajak capai tombol pintu, pulas dan tolak pintu tu perlahan. Bunyi ensel tu kuat berbunyi, membuatkan suasana makin seram. Ajak jenguk kepala keluar, mata melingas kiri kanan. Halaman kosong, cuma nampak kabus nipis bergulung atas tanah. Angin malam bertiup perlahan, terasa sejuk sampai ke tulang. Ajak berdiri dekat ambang pintu. Tiba-tiba bulu tengkuk dia terus berdiri tegak. Rasa macam ada mata tengah perhati dari celah gelap depan rumah dia. Ajak pandang pokok bunga raya dekat sebelah kiri. Daun pokok tu lebat, merimbun sampai tutup bahagian bawah. Sesekali bergoyang sikit kena angin. Entah kenapa, hati dia tergerak nak suluh. Ajak angkat phone, buka lampu suluh dan suluh ke arah pokok bunga raya tu. Sekilas pandang, Ajak tersentak bila nampak macam ada sepasang mata merah menyala berhati dari sebalik semak tu. Mata tu merah terang, bercahaya dalam gelap. Cahayanya besar sikit dan tinggi dari paras tanah. Kalau kucing, cahaya mata mesti nampak rendah, tapi yang ni lain, lebih kurang tinggi budak kecil berdiri. Ajak tak sempat nak fokus betul-betul. Tiba-tiba benda tu bergerak pantas, terus hilang di celah pokok getah belakang rumah. Daun bunga raya tu bergoyang kuat. Jantung Ajak macam nak pecah. Dia terus berundur setapak, tangan pegang pintu kuat-kuat, nafas laju, dada berombak. Astagfirullahalazim. Apa benda tu? Masa Ajak cuba hadam apa yang dia baru nampak tadi, tiba-tiba dari arah pokok-pokok getah belakang tu terdengar satu bunyi lain pula. Bunyi ketawa halus, nyaring dan bergaung. Ajak terus terkaku. Laju je mulut dia terus baca ayat kursi sepantas yang dia mampu. Baru je habiskan bacaan, tiba-tiba puff, angin kuat entah dari mana datang menerpa muka dia. Bau busuk menyengat macam bau bangkai. Torchlight phone tiba-tiba malap kejap, macam nak melingkup. Ajak terus panik. Dengan pantas dia melangkah masuk ke dalam semula dan terus hempas pintu kuat-kuat. Gedung. Ajak berdiri dalam gelap dengan nafas yang tercengap-cengap. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu je yang mampu keluar dari mulut dia. Tapi belum sempat nak rasa tenang, Ajak terdengar bunyi langkah kaki. Dum, dum, dum. Macam ada orang berlari dekat beranda luar rumah. Lepas tu bunyi laju turun tangga kayu, kemudian senyap. Ajak terkaku, bulu roma meremang, jantung macam nak pecah. Betul-betul benda tu uji dia malam pertama dekat sini. Beberapa minit berlalu, tapi bagi Ajak rasa macam sejam dia berdiri dekat belakang pintu. Ajak cuba tenangkan diri, baca Al-Fatihah banyak kali, baca doa, minta perlindungan. Lama-lama bulu roma yang tegak tadi makin reda, walaupun jantung masih berdegup laju. Dengan saki baki keberanian yang ada, Ajak jenguk balik ikut celah tingkap.
nak tengok betul ke ada budak kampung main acah-acah tengah malam ni. Tapi dekat luar tu tak ada siapa pun. Kabus pun dah hilang, bau busuk tadi pun dah lesap entah ke mana. Ajak termenung. Dia sendiri tak pasti apa yang dia nampak tadi tu betul ke atau ilusi sebab baru bangun tidur. Tapi bunyi ketawa tu memang nyata, masih terngiang dalam kepala dia. Dengan perlahan Ajak kunci pintu balik, masuk ke bilik dan baring atas katil semula. Patutlah ayah aku dulu takut sangat dengan rumah ni. Rumah ni memang ada isi. Malam tu entah macam mana Ajak tertidur balik. Mungkin sebab terlalu penat sampai otak shutdown sendiri walaupun hati masih takut. Bila dengar bunyi burung berkicau dan ayam hutan berkokok, dia terus terjaga. Cahaya matahari pagi dah tembus masuk dari celah dinding papan dan tingkap. Baru nak bangun, terus teringat balik kejadian malam tadi. Otak cuba cari alasan yang logik. Mungkin mimpi kot. Seram sejuk bila teringat balik mata merah malam tadi tu. Ajak bangun, keluar ke ruang tamu. Sekali lagi dia terpaku. Pintu depan rumah dah terbuka luas. Padahal dia yakin malam tadi dia dah kunci, dah selak kayu siap-siap. Tapi sekarang pintu tu ternganga. Cahaya pagi melimpah masuk sampai ke lantai. Ajak berjalan perlahan ke arah pintu. Mata terus tertumpu dekat lantai beranda. Nampak jelas bekas tapak kaki kecil berlumpur. Baru lagi kesannya bulu roma Ajak terus meremang. Bila masa pula pintu ni terbuka? Kalau pintu tak dikunci pun tak mungkin boleh terbuka luas macam ni sendiri. Ajak jenguk keluar. Embun pagi masih berkilat dekat hujung daun lalang. Tapi yang membuatkan dia kecut perut, lalang sekitar laman nampak macam ada kesan laluan kecil. Lalangnya rebah ke satu arah, macam ada sesuatu lalu dekat situ, terus menuju ke arah belukar belakang rumah. Ajak berdiri lama dekat situ. Otak ligat berfikir, mungkin budak kampung je kot ataupun makhluk malam tadi. Ajak malas nak fikir bukan-bukan. Kemudian dia turun tangga perlahan. Sinar matahari pagi yang suang-suang kuku terkena kulit membuatkan hati dia rasa lega sikit. Okeylah, at least dah siang, tenang sikit nak fikir. Ajak pandang sekeliling. Rumah lama tu nampak lebih hidup pada waktu pagi. Burung berkicau, daun pokok getah bergoyang ditiup angin. Sambil tinjau-tinjau kawasan tu, Ajak capai telefon, cuba cari line. Tengok skrin, masih no service. Alamak, nak call orang pun susah, kena keluar pergi pekan kot baru dapat line ni. Perut mula berbunyi. Ajak baru teringat semalam dia langsung tak makan berat. Sempatlah makan keropok masa drive dari KL. Ajak tengok jam, dah pukul 8 lebih. Elok sangatlah cari sarapan dulu. Harap dalam kampung ni ada warung ke kedai runcit ke, bolehlah isi perut. Ajak pun berjalan ke arah kereta nak ambil botol air mineral. Sambil tu dia sempatlah pusing-pusing tinjau kawasan rumah. Ajak berdiri depan rumah, pandang sekeliling. Baru dia perasan tanah pusaka keluarga dia ni sebenarnya luas juga, tapi kebanyakannya dah jadi hutan kecil bercampur dengan pokok getah tua. Belakang rumah tu dalam 50 meter nampak barisan pokok getah tersusun, tapi semuanya dah ditelan dengan semak yang tinggi, macam dah ditinggalkan bertahun-tahun. Sebelah kiri rumah ada sebatang pokok manggis besar, dah tua tapi masih nampak subur. Sebelah kanan pula mata Ajak terus tertumpu pada telaga batu lama. Jenis ada kepuk tembok separas pinggang. Dekat atasnya ditutup dengan papan usang dan sekeping zinc berkarat. Tapi yang paling tarik perhatian dia, dekat hujung tanah arah kebun getah tu nampak satu rangka besi besar, macam bentuk gerabak buruk atau jentera lama. Dia jalan sikit ke depan nak tengok betul-betul. Rupa-rupanya jentera korek lama, mungkin peninggalan zaman lombong biji timah dulu. Dah berkarat, badannya separuh ditelan semak, macam bangkai raksasa besi yang tinggal. Ajak berdiri kejap tengok benda tu. Baru dia teringat cerita arwah datuk dulu. Dekat kampung ni dulu memang pernah ada lombong biji timah kecil zaman British. Mungkin jentera ni salah satu saki-baki tinggalan masa tu. Ajak tak berani pergi dekat sangat dengan jentera tu. Tanah nampak tak rata, penuh akar dan semak. Silap langkah boleh tergelincir atau terpijak lubang. Tapi dari jauh dia perasan ada satu bukit kecil macam timbunan tanah betul-betul sebelah jentera tu, tertutup dengan pokok liar dan lalang yang tinggi. Dalam kepala terus terlintas, tu bekas pintu masuk terowong ke? Orang dulu kan gali mendata dalam bukit cari biji timah. Ajak termenung sekejap, rasa nak tengok tapi hati rasa tak sedap.
Nantilah, banyak masa lagi nak explore. Sekarang misi utama nak cari orang kampung. Ajak patah balik ke rumah, bersiap apa yang patut, lepas tu tutup pintu depan. Tak kunci pun. Siang-siang ni rasanya selamat kot. Dia naik kereta, hidupkan enjin dan terus bergerak keluar dari lorong rumah menuju ke jalan kampung utama. Ajak pandang kiri kanan. Kampung Permatang Neringga ni memang nampak mati. Sepanjang jalan jarang sangat nampak rumah orang. Kalau ada pun jauh-jauh dekat belakang kebun atau celah pokok. Kebanyakannya nampak kosong. Tingkap terbuka luas, rumput panjang, macam rumah yang dah lama tak berpenghuni. Selalunya kalau kampung macam ni, generasi muda semua dah keluar cari rezeki dekat bandar. Yang tinggal cuma orang tua-tua. Itu pun kalau masih hidup. Ajak rasa lega bila nampak sebuah rumah papan ada tanda-tanda orang duduk. Dari jauh nampak kepulan asap keluar dari dapur luar. Dengar pula radio lama tengah pasang lagu asli. Suasana pagi tu rasa hidup sikit. Ajak perlahankan kereta. Nampak seorang pakcik tengah duduk atas pangkin bawah rumah dia. Tangan pegang rokok. Ajak pun berhenti depan pagar buluh, keluar dari kereta dan bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu nampak dalam lingkungan 60-an, bersongkok, berkain plekat. Dia terus bangun dan berjalan ke arah pagar. Waalaikumsalam. Pakcik tu jawab salam. Berkerut dahi dia tengok muka Ajak. Nampak gaya macam tengah cuba ingat siapa budak ni saya Ajak pakcik, anak arwah rahim, cucu Tok Latifah. Rumah pusaka Tok Latifah tu dekat ujung sana. Lah, cucu si Latifah rupanya. Ya Allah, lama betul tak dengar khabar keluarga kamu. Mak kamu, Siti Aminah tu, sihat? Sihat pakcik, dia kirim salam. Eloklah. Nak ke mana pagi-pagi ni? Saya nak cari warung makan pakcik. Lapar sangat, dari semalam tak sempat makan benda berat. Ada kedai ke dekat sini? Ada kamu jalan depan lagi dalam 500 meter. Belah kanan jalan tu ada warung Makcik Esah. Dia je lah yang jual nasi lemak dengan kuih pagi-pagi dekat sini. Tapi kena cepat, sekarang habis pula. Baik pakcik, terima kasih banyak. Jemputlah datang rumah pakcik. Saya seorang je dekat sana tu. InsyaAllah pakcik singgah nanti petang kot. Kamu okey seorang? Malam tadi pakcik tak habiskan ayat tu. Nampak lain macam muka dia lepas sebut malam tadi. Ajak tersengih, cuba cover lain. Okey je pakcik, jawab Ajak. Padahal dalam hati Tuhan je yang tahu. Lepas ucap terima kasih sekali lagi, Ajak terus naik kereta dan bergerak ikut arah yang pakcik tu tunjukkan. Tak jauh mana pun. Lebih kurang 3 minit Ajak nampak satu warung bawah rumah kampung. Ada papan tanda kayu kecil tertulis Warung Esah. Dari jauh dah nampak ada beberapa orang tengah bersarapan. Lega hati Ajak. Sekurang-kurangnya masih ada komuniti dekat kampung ni. Ajak parking kereta dekat tepi jalan berbatu, keluar dan berjalan masuk ke warung. Bau nasi lemak daun pisang terus serang hidung muda. Rasa lapar makin menjadi-jadi. Seorang makcik berusia mungkin hujung 50-an, berbaju kurung lusuh tapi kemas, bertudung litup, tersenyum sambil lap tangan dengan kain. Sini dek, nasi lemak ada, kuih kari pap ada, cokodok panas pun ada, kata Makcik Esah. Ya makcik, bagi nasi lemak satu dengan teh panas, kurang manis ya. Makcik Esah cepat-cepat cedok nasi, letak sambal, ikan bilis, kacang, timun dan telur rebus. Lengkap set nasi lemak daun pisang. Ajak ambil pinggan tu, duduk dekat bangku kayu panjang. Dekat situ ada 2 orang. Seorang pakcik tua dalam 70-an bertongkat dan seorang gadis muda dalam 20-an yang nampak ayu berkebaya labuh. Ajak rasa tu mungkin cucu dia. Pakcik tua tu pandang Ajak atas bawah. Macam pelik tengok muka orang luar dekat sini. Ajak tersenyum je, terus bagi salam. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam, jawab pak tua. Suara pelan je. Gadis muda tu pandang Ajak kejap, lalu tersenyum nipis. Wajahnya manis, kulit cerah, mata galak tapi lembut. Tak lama lepas tu Makcik Esah datang hantar teh panas. Terima kasih makcik, kata Ajak. Kemudian terus mulakan makan. Sekali suap terasa sedap gila. Sambal dia padu betul, pedas-pedas manis. Nasi lembut, terasa santan kelapanya bercampur pula dengan wangi daun pisang. Terus hilang ingatan tentang kejadian seram malam tadi. Sambil makan tu sempat jugalah Ajak curi-curi dengar perbualan 2 orang tu. Lama ke kamu bercuti kali ni Sarah? Sarah cuti seminggu je Aki. Lusa dah balik KL. Company tak boleh bagi cuti lama-lama. Balik sini pun sebab risau pasal Aki je.
Yelah, Ajak tak berniat nak menyampuk, tapi entah macam mana si Sarah tu pandang ke arah dia dan tersenyum. Abang ni dari mana? Macam tak pernah nampak pun, tanya Sarah. Ajak terus tersentak, kunyah dan telan nasi dulu sebelum menjawab. Oh, saya ni orang sini juga kak. Awak? Ajak gelabah kejap sebab tak pasti nak panggil apa. Muka Sarah nampak muda, lebih kurang sebaya dia je. Saya cucu arwah Latifah, duduk kat rumah hujung kebun sana tu. Ajak terus tunjuk ke arah rumah pusaka dia. Makcik Esa yang tengah lap meja dekat hujung warung tu tiba-tiba bersuara. Oh, anak arwah Rahim je. Ya Allah, patutlah makcik rasa macam kenal. Kamu kecil lagi masa last makcik tengok dulu. Dalam umur 5 tahun rasanya, masa arwah Tok Latifah meninggal. Lepas tu terus tak balik dah keluarga kamu. Makcik, saya lah tu. Saya pun tak ingat sangat. Masa tu kecil lagi. Pakcik tua yang dipanggil laki tadi terus pandang Ajak. Lama dia pandang dengan muka separuh serius. Kalau cucu Latifah, maknanya kamu ni keturunan Tok Penghulu Ibrahim ya? Kata Aki. Bila Ajak dengar nama Tok Penghulu Ibrahim, dia terus rasa pelik. Macam tak pernah dengar langsung nama tu dalam keluarga. Ayah pun tak pernah bercerita pasal keturunan dia sejauh tu. Saya tak pasti pakcik, tapi mungkin juga arwah Tok Latifah tu nenek saya belah ayah. Suami dia moyang saya. Nama dia Ajak geruk kepala. Cuba ingat balik. Ayah pernah sebut nama Tok Ayah Suhail, tapi nama Ibrahim tu saya tak pernah dengar. Aki tersenyum sambil mengangguk kepala. Suhail tu anak kepada Penghulu Ibrahim. Tok Penghulu Ibrahim tu moyang kamulah, orang yang buka kawasan ni dengan British dulu. Orang lama tu banyak berjasanya, tapi banyak juga. Aki berhenti, macam ada benda berat yang dia tak nak teruskan. Ajak makin tertarik. Dalam kepala terus terlintas sumpahan yang ayah sebut dulu. Ada kena-mengena ke dengan orang ni? Boleh pakcik cerita pasal Tok Penghulu tu? Terus terang, saya tak tahu sangat sejarah keluarga saya ni. Pak tua pandang cucu dia Sarah, macam minta isyarat boleh cerita ke tak. Sarah pula angkat kening. Nampak muka dia pun berminat nak dengar. Pak tua menghela nafas panjang. Panjang ceritanya nak. Ni kisah lama, orang kampung pun dah ramai lupa. Tapi pakcik masih ingat sikit-sikit. Sebab arwah ayah pakcik dulu, keluarga pakcik pun terlibat sama dalam kisah tu. Makcik Esa pun dah duduk dekat diorang. Nampak gaya macam nak dengar sekali. Dolah, elok sangatlah kamu cerita. Biar si Ajak ni tahu. Dah jadi darah daging dia. Benda ni bukan boleh lari. Oh, jadi nama pakcik tu Dolah rupanya. Orang kampung panggil Atuk Dolah agaknya. Ajak terus rasa berdebar dengan ayat Makcik Esa tadi. Benda ni bukan boleh lari. Confirm, ini mesti pasal sumpahan keluarga yang ayah selalu elak nak cerita tu. Ajak letak sudu dekat tepi pinggan. Wajahnya serius, matanya pandang Tok Dolah. Pakcik, saya sedia nak dengar. Selama ni tak ada orang sudi bercerita benda sebenarnya pada saya. Arwah ayah pun asyik mengelak je. Baiklah, tapi lepas aku cerita ni, kamu jangan terkejut sangat lah ya. Sarah betulkan kedudukan. Nampak teruja nak tahu lebih lanjut lagi. Makcik Esa pula dah bersilang tangan dekat dada. Ajak duduk tegak, cuba fokus. Matahari pagi makin naik. Cahayanya menembusi celah atap zinc warung, jatuh atas wajah tua Tok Dolah yang berkerut. Kemudian Tok Dolah mula buka cerita. Menurut Tok Dolah, kisah ni bermula lebih 100 tahun dulu, sekitar pertengahan abad ke-19. Kawasan kampung ni masa tu masih hutan dan lombong kecil-kecil. Tok Penghulu Ibrahim, moyang Ajak, masa tu seorang pembesar daerah. Orang berada, banyak tanah kebun dan ada share dengan British untuk lombong biji. Beliau ni orangnya tegas, garang dan ada pengaruh yang besar. Kira kalau dia nak sesuatu, mesti dia dapat. Dalam kampung ni ada seorang lagi individu dikenali waktu tu. Tok Hitam namanya. Dia ni orang biasa je, seorang tukang rumah dan juga pandai ubat sikit-sikit. Orang panggil dia Tok Hitam sebab kulit dia hitam manis. Nama betulnya kalau tak silap Ishak. Dia ni cucu kepada seorang pawang orang asli yang masyhur dulu. Keluarga dia lama dah menetap sini. Jauh sebelum Penghulu Ibrahim datang. Arwah Datuk Tok Dolah ni pernah kata asalnya tanah kampung ni dulu hak milik Tok Hitam turun-temurun. Tapi
Bila British masuk campur urusan tanah, diorang buat sistem grant. Jadinya siapa cepat dia dapat. Penghulu Ibrahim ni nampak potensi tanah ni sebab ada bijih timah. Dia dengan kroni dia pun berkenan nak usahakan lombong bijih lebih besar lagi. Tapi masalahnya tanah tu termasuk kawasan kebun getah Tok Hitam dan satu kawasan paya yang dianggap keramat oleh orang-orang asli. Ada satu bukit kecil di hujung paya tu. Orang kata situ kubur lama orang-orang zaman dahulu. Mungkin kubur orang besar atau panglima zaman silam. Tok Hitam ni pula jenis orangnya tak materialistik. Dia tak kejar pangkat atau duit. Dia ada warisi sikit-sikit ilmu datuk dia untuk jaga alam ni. Arwah atuk Tok Dolah ni pernah cerita, Tok Hitam ni pernah tolong orang kampung halau hantu jembalang, ubatkan budak kerasukan. Jadi orang semua hormat dekat dia. Bila penghulu Ibrahim ajak dia jual tanah tu untuk gali bijih, Tok Hitam tak bersetuju. Dia kata tanah tu tanah tinggalan nenek moyang dia, tak boleh dijual beli macam tu je, nanti maruah tergadai. Penghulu Ibrahim jadi geram. Dipendekkan cerita, konflik antara diorang ni memuncak bila penghulu Ibrahim berpakat dengan residen Inggeris masa tu, Sir William entah apa namanya, untuk rampas hak milik tanah tu. Alasan dia, Tok Hitam dituduh langgar undang-undang. Katanya terlibat ilmu hitam, konon nak buat pemberontakan. Macam-macam fitnah dilemparkan. Akhirnya pada satu malam, satu kejadian tragis berlaku. Penghulu Ibrahim bawa orang-orang dia serbu rumah Tok Hitam. Kononnya nak tangkap dia atas arahan British. Saksi kata malam tu hujan lebat, guruh berdentum tak berhenti. Tok Hitam ditangkap, diikat dekat pokok besar dekat Bukit Keramat tu. Penghulu Ibrahim soal dia, paksa serah surat tanah. Tapi Tok Hitam bersumpah takkan serah sebab itu tanah peninggalan nenek moyang, hak orang kampung juga, bukan untuk dijual pada orang putih. Penghulu Ibrahim naik angin. Dalam hujan lebat tu, dia arahkan orang-orang dia gali lubang besar depan Tok Hitam, betul-betul atas Bukit Keramat tu. Orang kampung yang tengok dari jauh semua dah rasa takut, tak berani nak melawan penghulu. Tok Hitam yang kena ikat tu tanya, nak buat apa gali lubang ni? Penghulu jawab sambil gelak, ini kubur kau. Tok Hitam terdiam. Dia tak merayu, cuma tengok je lubang tu digali. Hujan makin lebat, tanah dah jadi lecak. Ada yang kata nampak Tok Hitam terkumat kamit baca sesuatu. Bila lubang tu dah siap, dalam paras pinggang, penghulu Ibrahim suruh orang campak Tok Hitam hidup-hidup ke dalam. Tok Hitam sempat menjerit, Ibrahim, tanah ni bukan milik kau. Kau rampas hak aku. Darah aku kau tumpahkan. Aku bersumpah, keturunan kau akan bayar harganya. Setiap titis darah zuriat kau akan dituntut untuk tanah ni. Lepas Tok Hitam menjerit macam tu, petir terus berdentung kuat sampai orang yang pegang dia tu pun berhenti sebab terkejut. Tapi penghulu Ibrahim dah gelap mata. Dia tendang Tok Hitam masuk dalam lubang tu. Tanah terus ditimbus. Dalam hujan ribut tu, diorang tanam Tok Hitam hidup-hidup. Suara Tok Hitam yang berulang kali lafazkan sumpah tu kedengaran makin sayup. Lepas tu senyap, hilang ditelan tanah dan guruh. Bila semua dah reda, penghulu Ibrahim berdiri atas tanah yang baru ditimbus tu. Dengan angkuh dia berkata, inilah padah orang yang derhaka. Tanah ini hak aku sekarang. Keesokan harinya, masa penghulu Ibrahim nak mula pecah tanah kawasan bukit tu untuk buat lombong, tiba-tiba dia rebah, muntah darah. Darah keluar sangat banyak dari mulut, hidung dan telinga. Akhirnya dia mati terkejang dekat situ juga. Orang-orang yang ada masa tu kata diorang dengar bunyi mengilai halus datang dari entah dari mana. Ada juga yang nampak bayang hitam berdiri tegak atas kubur, mata merah menyala. Sejak hari tu, keluarga penghulu Ibrahim kena bala bertimpa-timpa. Anak sulung dia yang cuba sambung projek lombong tu mati tertimbus masa terowong runtuh. Padahal struktur terowong tu elok je. Bila mayat dia dijumpai, darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, sama macam bapak dia. Seorang lagi anak pula tiba-tiba jadi gila, menjerit malam-malam, kata nampak lembaga hitam kejar dia. Akhirnya dia lari ke hutan, hilang tak pernah dijumpai. Sejak tu, generasi demi generasi keluarga penghulu tu kena macam-macam benda pelik. Ada yang mati lemas dalam sungai cetek padahal pandai berenang. Ada yang tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab. Ada yang mati ditolak. Ada yang mati muda. Keturunan penghulu Ibrahim itulah keturunan kamu. Arwah Tok Latifah nenek kamu tu pun pernah cerita dekat Makcik Esah. Dia sendiri sepanjang hidup dihantui mimpi ngeri pasal lelaki tua berikat di pokok minta tolong. Betul tu, Kak Latifah dulu selalu mimpi dia terjun dalam tanah. Dia kata mungkin Tok Hitam panggil dia.
Sumpahan tu kata setiap titik darah zuriat akan dituntut. Maksudnya setiap generasi mesti ada yang mati kena bala. Sampai bila? Itu tak pasti. Mungkin sampai tanah tu dikembalikan pada hak. Tapi entahlah, dah berapa keturunan pun tak pernah putus lagi. Kata Tok Dolah lagi, ada yang pernah cuba ubat moyang ajak Suhail tu. Masa muda dulu, dia panggil seorang bomoh handal dari seberang nak patahkan sumpahan tu. Bomoh tu buat ritual dekat kawasan kubur Tok Hitam atas Bukit Keramat tu. Orang kampung nampak api tinggi menjulang malam tu. Tapi esoknya, bomoh tu dijumpai mati terbakar, hangus dekat tapak ritual tu. Lepas tu, tak ada siapa berani dah. Lepas kejadian tu, keluarga ajak terus tinggalkan kampung ni, termasuk Tok Latifah pindah ke Ipoh, lepas tu ke KL. Rumah pusaka ditinggalkan kosong, tak ada siapa nak duduk. Tanah keliling pun terbiar. Orang kampung sini kalau boleh memang elak nak lalu dekat rumah tu. Diorang semua tahu sejarahnya. Ada yang kata selalu nampak kelibat lelaki tua berdiri bawah pokok getah waktu senja. Mungkin jelmaan Tok Hitam tak tenang. Kadang-kadang dengar suara menjerit, bunyi macam binatang, garau semacam je. Ajak terdiam bila dengar cerita Tok Dolah tu. Sumpahan tu memang betul-betul ada, bukan sekadar cerita dongeng. Sekarang baru Ajak faham kenapa dulu ayah larang sangat dia balik kampung. Rupanya dia takut sejarah tu berulang balik. Ayah sendiri pun Ajak baru teringat, ayah ada 3 adik-beradik lain. Semuanya meninggal muda. Seorang kena sawan tiba-tiba, seorang lemas, seorang lagi aksiden tragik. Ayah je yang panjang umur, itu pun kena stroke masa umur 60. Adakah semua tu sebab sumpahan juga? Makcik Esah bersuara. Ajak, kamu malam tadi okey ke tidur sana? Ada apa-apa kacau ke? Ada sikit, bunyi-bunyi je, tapi okey je makcik. Kalau tak okey, jangan paksa diri. Dulu datuk kamu, suami Latifah pun meninggal dalam rumah tu, kena sakit misteri. Lepas tu baru Tok Latifah pindah keluar. Rumah tu dah lama kosong, entah apa yang mengisi. Aki, Sarah rasa kita patut teman Ajak dekat rumah tu. At least tolong bersihkan kawasan ke apa. Kesian dia sorang-sorang. Betul cakap Sarah tu. Ajak, petang garang makcik dengan Pak Dolah datang rumah kamu. Tengok apa yang patut. Tak boleh biar kamu sorang-sorang dekat situ. Kalau tak menyusahkan, saya memang berterima kasih sangat makcik, pakcik. Atuk saya masih kuat, jangan risau. Saya pun nak ikut boleh? Jarang balik kampung, excited nak explore. Kamu tu penakut hantu Sarah hoi, nanti lari terkencing pula. Taklah Haki, seram tu minat saya juga. Tapi nantilah tengok berani ke tak. Suasana terus jadi riuh sekejap. Ajak habiskan sisa TO dia. Pagi tu, diorang berempat borak lama. Dari kisah lama sampailah hal kampung sekarang. Baru Ajak tahu, Makcik Esah tu sebenarnya saudara jauh belah arwah nenek dia, Tok Latifah. Yang membuatkan Ajak lagi meremang, Tok Dolah tu rupanya cicit kepada Tok Hitam. Patutlah dia tahu semua detail tu. Moyang dia lah yang dibunuh hidup-hidup atas bukit tu dulu. Kami dah lama maafkan nak. Dendam tu tak bawa ke mana pun. Cuma sumpahan tu, entahlah, sampai sekarang tak tahu macam mana nak putuskan, kata Tok Dolah. Lepas bersembang panjang tadi, diorang plan petang nanti lepas asar, Makcik Esah dengan Tok Dolah nak datang rumah pusaka Ajak. Sarah pun ikut sekali. Diorang nak tolonglah tengok apa yang patut. Makcik Esah cakap mungkin nak buat bacaan Yasin sikit, nak bersihkan rumah. Ajak memang hargai betul-betul lah sekurang-kurangnya. Dia tak sorang-sorang nak hadap benda misteri tu. Sebelum beredar, Ajak nak bayar makanan. Mula-mula Makcik Esah tak nak terima. Katanya sedekah dekat cucu, dekat cicit kawan lama. Tapi Ajak paksa juga. Sebelum balik, Ajak tanya Sarah, rumah Tok Dolah ni dekat mana? Sarah kata tak jauh dari rumah pusaka Ajak. Jadi Ajak pelawa Sarah dengan Tok Dolah tumpang kereta dia sebab jalan arah yang sama. Mula-mula Sarah segan jugalah, tapi akhirnya diorang berdua bersetuju. Dalam kereta diorang berborak lah. Sarah kata dari kecil dia dengar cerita sumpahan ni tapi tak pernah saksikan sendiri. Sebab tu dia teruja bila jumpa sendiri dengan keturunan Tok Penghulu Ibrahim ni. Sarah ni lahir dekat Ipoh, umur dia 25. Ajak pula umur 27. Masa kecil Sarah balik kampung pun time raya je. Lepas nenek dia meninggal, atuk sorang-sorang dekat sini. Tu yang setiap kali ada cuti, dia jenguk Tok Dolah. Sampai depan lorong rumah Ajak, dia berhenti. Sarah dengan Tok Dolah turun sekali sebab rumah atuk dia cuma beberapa rumah je dekat depan.
Diorang kata bolehlah jalan kaki nak balik. Sarah melambai sambil berjalan ke arah rumah Tok Dola. Ajak perhati je dari jauh. Dalam suasana kampung yang suram tu, Sarah nampak berseri, membuatkan Ajak lupa kejap rasa seram yang bersarang dalam hati sejak semalam. Ajak pun pula steering masuk ke pekarangan rumah pusaka. Waktu tu dah pukul 10 lebih. Dia termenung kejap, fikir nak buat apa sementara tunggu petang. Mungkin boleh mula bersihkan mana yang sempat kot. Nak tunjuk rajin sikit lah sebelum bantuan tiba. Taklah malu sangat bila nampak bersemak ni. Jadi dari kereta, Ajak keluarkan parang. Arwah ayah memang simpan parang dalam bonet dia. Dia mulalah tebas rumput lalang sekitar halaman tu. Lepas tu mencangkul buang semak samun kecil. Berpeluh juga, tapi puas hati tengok laman depan tu dah nampak bersih sikit. Sekurang-kurangnya nanti bila orang datang taklah nampak semak sangat. Kemudian Ajak beranikan diri jenguk telaga lama dekat sebelah rumah tu. Telaga lama ni kadang-kadang jadi pot benda tu kan. Dia ketepikan papan penutup tu perlahan. Terus nampak permukaan air dalam perigi tu hitam pekat, tepi dinding berlumut. Ajak suluh dengan phone. Tak nampak pun dasar. Tiba-tiba plup, air berkocak. Ajak terkejut. Tak mungkin ada ikan besar dalam tu. Ajak dekatkan lagi phone. Air yang tadi tenang sekarang dah nampak beralun perlahan. Berbuih naik ke permukaan macam ada sesuatu dekat bawah sana yang bergerak-gerak. Belum sempat Ajak nak fikir panjang, tiba-tiba seekor katak melompat dari celah lumut tepi dinding tu, terjun dalam air. Rasanya bunyi tadi pun mungkin katak juga. Cepat-cepat Ajak tutup balik telaga tu dengan papan. Takut nanti kalau dia biarkan terbuka, binatang apa lagi yang masuk dalam tu. Jam dah pukul 12 tengah hari. Panas makin terik. Ajak pun dah mula kepenatan. Dia masuk dalam rumah nak berehat kejap sambil lap peluh lah. Sambil-sambil tu dia belik-belik lah barang lama dalam rumah tu. Banyak barang antik, pinggan, mangkuk, pakaian lama, semua tersusun dalam keadaan yang dah berhabuk. Dekat ruang tamu ada satu almari usang dekat tepi dinding, berkunci dengan mangga. Mungkin tempat simpan dokumen penting dulu-dulu ke apa kan. Kuncinya entah ke mana. Ajak cuba ingat balik kalau ayah dia ada tinggal kunci tambahan dalam beg pusaka. Dalam beg tu memang ada macam-macam benda. Dokumen tanah, kunci rumah, beberapa kunci kecil entah untuk apa. Dia ambil satu, try cucuk dekat mangga almari tu. Muat pula. Ajak pusing sikit je, kluk, terbuka. Kebetulan sungguh benda ni. Pintu almari tu berderit. Bila dibuka, bau hapak kertas lama terus naik ke hidung. Dalam tu penuh dengan buku, fail dan beberapa barang peribadi lama. Jantung Ajak berdegup laju bercampur dengan teruja. Ajak periksa lah isi dalam almari tu. Nampak ada satu buku tebal macam buku ledger akaun lama tu. Kulit kerasnya dah reput sikit. Ajak tarik keluar perlahan. Dekat muka depan tu ada tulisan Jawi yang dah pudar. Catatan harian Latifah 1962. Ni diary nenek. Ajak terus bawa buku tu ke meja, buka perlahan. Tulisan Jawi je nampak kemas, penuh satu halaman. Nasib baik Ajak fasih baca Jawi lah sebab pernah masuk sekolah kafar dulu. Ajak beliklah satu persatu, cari tarikh yang nampak menarik. Maklumlah buku tebal tak sempat nak baca semua. Sampailah ke satu muka surat bertarikh 15 Ogos 1965. Dekat atas ditulis dengan pen merah, malam ngeri di rumah, sumpahan menjadi-jadi. Berderau darah Ajak baca tajuk tu. Ajak terus baca diary tu dengan penuh berhati-hati. Malam tadi jadi lagi benda ganjil dekat rumah ni. Anak sulungku Rahim, itu ayah Ajak lah tu, menjerit tengah malam. Katanya nampak kelibat lelaki tua berdiri dekat hujung katil dia. Lelaki tu berjubah lusuh, muka hitam bernanah. Bila aku dengan suami masuk bilik, lelaki tu terus hilang. Yang tinggal cuma bau busuk semerbak. Wajah Rahim pucat lesi, badan dia panas dan menggigil. Kami bacakan Yasin, baru dia tenang dan boleh tidur semula. Ini bukan kali pertama anak aku diganggu. Dah seminggu berturut-turut. Setiap malam dia mimpi buruk. Katanya nampak seorang lelaki hitam diikat pada pokok merayu minta tolong.
Anak aku ketakutan. Aku pun sama. Teringat aku pada sumpahan Tok Hitam dulu. Mungkinkah keluarga aku sedang ditekan oleh roh tu? Suamiku cuba tenangkan. Katanya mungkin mainan syaitan. Tapi semalam suami aku sendiri kena ganggu. Dia cerita masa nak ke tandas tengah malam, dia nampak satu lembaga bertenggek tepi perigi lama kita. Lembaga tu rupa macam budak kecil, rambut panjang, tutup muka. Suami aku baca ayat suci. Tiba-tiba lembaga tu jengah sikit. Nampak mata merah menyala. Lepas tu terjun ke dalam perigi. Ya Allah, meremang bulu roma aku dengar cerita suami aku. Gangguan makin berani muncul. Aku risau dengan keselamatan keluarga kecil aku dekat rumah pusaka terkutuk ni. Patutkah kami pindah? Tapi suami berat hati. Katanya ini rumah warisan neneknya, namun nyawa dan iman lebih utama. Malam esok kami sepakat menjemput Pak Imam dan 2 orang ustaz muda dari kampung sebelah datang ke rumah buat solat hajat dan bacaan Yasin. Harap-harap berjaya menyingkirkan gangguan dan menamatkan sumpahan. Ya Allah, lindungi kami sekeluarga. Setakat itu je catatan untuk tarikh tu. Nafas Ajak laju masa baca tu. Memang confirm keluarga dia dulu dah cuba macam-macam cara. Ajak terus selak ke entry beberapa hari kemudian, 20 Ogos 1965. Alhamdulillah kami berjaya lalui malam bacaan Yasin tanpa gangguan besar. Ustaz kata rumah ni patut dikosongkan sementara. Beliau nasihatkan kami pindah sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan. Menurut Ustaz, gangguan sini kuat kerana ada saka atau semangat pendamping yang menuntut janji. Mereka tidak sebut terang-terang, tapi aku tahu ini mesti berkaitan sumpahan Tok Hitam. Pagi ni kami berkemas. Aku sedih meninggalkan rumah pusaka ni, tapi demi anak kecilku kami akan menumpang di rumah saudara di Ipoh dahulu. Semoga suatu hari nanti keadaan pulih dan mungkin anak cucu kami dapat kembali ke sini tanpa ketakutan. Tamat. Hati Ajak sebab bila baca nukilan nenek dia, sampai kan nenek terpaksa lari tinggal ke rumah tu. Dan betul lah, nenek memang tak pernah balik ke sini lagi lepas suaminya Datuk Ajak meninggal secara misteri. Dia terus duduk dekat KL sampailah akhir hayatnya. Ajak bilik-bilik lagi isi dalam almari tu. Nampaklah ada beberapa keping gambar lama terselit. Salah satunya membuatkan dia terkejut. Sekeping gambar hitam putih, gambar sebuah kubur dengan tanda papan bertulis Jawi. Dekat belakangnya nampak imej rumah pusaka ni yang nampak masih baru lagi. Jadi kubur tu mesti dekat halaman rumah ni, atau paling dekat pun tak jauh lah dari sini. Ajak teliti tulisan Jawi pada papan tanda kubur tu. Allahyarham Ishaq bin Lajah, Tok Hitam, 1864. Terus tangan Ajak terketar. Ini kubur Tok Hitam dan lokasinya nampak macam, ya Allah, bukit kecil tepi hutan belakang rumah ni. Patutlah rasa seram semacam setiap kali lalu kawasan semak tu tadi. Masa nenek duduk sini dulu, kubur tu masih ada tanda, tapi sekarang dia tak perasan pun tadi waktu menebas. Mungkin sebab dah ditutup dengan belukar. Ajak bersandar kejap. Penemuan tu sangat berat. Sekurang-kurangnya satu hal dah confirm, Tok Hitam memang ditanam dekat sini, bukan dekat tanah perkuburan. Patutlah rohnya tak tenang dan terus bergentayangan dekat kawasan ni. Tapi kenapa Tok Dollah tak bagi tahu, atau sebenarnya dia sendiri pun tak tahu? Entahlah. Jam dah pukul 1.30 petang. Rasa lemas pula duduk lama-lama dalam rumah tu. Aura sejarah tu mungkin betul-betul menekan. Lepas tu dia solat Zuhur atas sejadah lama yang dijumpa dalam almari tadi. Selesai solat, Ajak bacalah Quran sikit. Lepas tu dia berehat atas sofa ruang tamu. Letih punya pasal, dengan angin sepoi-sepoi masuk dari tingkap, Ajak pun tertidur. Petang menjelang asar, Ajak tersedar bila dengar suara orang bagi salam dari bawah rumah. Assalamualaikum. Ajak terus bangun. Cepat-cepat dia jenguk dekat luar tingkap.
Nampak Makcik Esa, Tok Dola dengan Sarah dah sampai. Diorang berdiri dekat halaman dan bawa lah banyak barang. Maklumlah rumah ni tak ada elektrik. Makcik Esa bawa bekas kuih dengan jak air. Sarah pula bawa tikar mengkuang dengan lampu minyak tanah. Ajak tersengih je, terus turun sambut diorang dekat bawah. Waalaikumsalam. Banyaknya bawa barang-barang ni. Saja bawa minum petang, ingatkan nak gotong royong sikit. Mestilah kena ada kudapan kan. Kita orang serbu rumah orang bujang, mestilah kena bawa bekal. Tak haraplah nak minum air paip je kan. Terima kasih semua. Malulah saya tak prepare apa-apa. Tak apa, kamu tu tetamu yang baru balik. Anggap je kami hulu bantuan orang kampung dengan kamu. Ajak mengangguk perlahan. Dia rasa terharu jugalah walaupun ada sejarah hitam antara nenek moyang diorang dulu. Generasi sekarang masih boleh duduk semeja. Itulah yang membuatkan Ajak lega. Dia ajak semuanya naik ke rumah. Sarah terus capai penyapu lidi yang bersandar dan mula menyapu lantai. Mak Isah lap meja, bentang tikar mengkuang yang Sarah bawa tadi. Tok Dola duduk dekat atas bangku. Mata dia melilau tengok sekeliling rumah ni. Lepas siap kemas ala kadar, Makcik Isah hidang kopi o panas dengan kuih muih. Rupanya dia bawa pisang goreng. Diorang minumlah petang tu sambil berbincang apa nak buat lepas ni. Tok Dolah kata dia nak buat tahlil arwah dan doa selamat dekat rumah ni. Tadi dia dah panggil Tok Imam dan beberapa orang kampung. Cuma saya takut orang kampung tak nak datang sini sebab seram. Kami cuba pujuk, kena ikhtiar juga. Takkan nak biar macam ni sampai bila-bila. Sebelum tu mungkin kita boleh tengok kawasan kubur Tok Hitam tu. Ajak ada jumpa gambar kubur lama kan? Mana awak tahu saya jumpa? Sarah tersenyum-senyum sambil tunjuk jari ke arah diary dan barang atas meja. Terbaca sikit masa bersih tadi. Sorry, kata Sarah. Lah patutlah diary nenek Ajak tu terbuka. Tadi dia lupa nak simpan balik. Tak apalah. Ajak pun terus cerita dekat diorang pasal penemuan gambar kubur Tok Hitam 1864 dekat bukit belakang rumah tu. Dan pasal diary nenek dia yang tulis pengalaman gangguan dulu. Patutlah. Kubur tu dulunya memang ada tanda. Generasi lama orang kampung dulu masih jaga, tapi lama-lama orang dah lupa. Papan pun dah reput ditelan zaman. Mari kita pergi tengok sebelum gelap. Diorang bertiga, Ajak, Sarah dengan Tok Dolah turun ke halaman belakang rumah. Makcik Esah stay dalam rumah, kemas dapur. Ajak tunjuklah arah berluka dekat bukit kecil yang dahsyat tempat kubur tu. Tok Dolah jalan perlahan sambil baca selawat. Sampai dekat kawasan bukit tu, diorang berhenti. Memang nampak timbunan tanah tu lain macam. Atasnya ditumbuhi pokok senduduk, akar kemuncup. Papan tanda tak nampak langsung. Kita bersihkan sikit, kata Ajak. Dia dah siap dengan parang dekat tangan. Tok Dolah mengangguk. Ajak pun mula menebas semak dekat situ. Dalam 5 minit keluar bentuk satu pusara lama dekat tengah bukit tu. Naik bulu roma Ajak bila nampak jelas ada 2 batu nisan pendek. Satu dekat kepala, satu dekat kaki kubur. Batu tu hampir tenggelam dalam tanah, berlumut tebal. Patutlah tak perasan langsung sebelum ni. Betul lah, inilah kuburnya, kata Tok Dolah. Nada dia sedih, matanya bergenang. Mungkin dia sedih bila ingat moyang dia dizalimi dulu. Tiba-tiba Tok Dolah mencangkung dan tadah tangan. Diorang faham maksudnya, terus sama-sama duduk dan tadah tangan juga. Tok Dolah baca surah Al-Fatihah dan doa dengan suara yang tersekat-sekat. Ya Allah, cucurilah rahmatmu ke atas roh hamba-mu Ishak bin Najah. Jika dia teranaya, ampunkanlah dosanya dan tempatkan rohnya di kalangan orang beriman. Ya Allah, tenangkanlah dia, hentikanlah gangguan di tempat ini jika itu kehendakmu. Amin. Diorang bertiga sayu je aminkan doa tu. Tok Dolah kesat air matanya. Sarah usap bahu atuknya perlahan. Ajak pun terasa sebab entah kenapa. Macam ada aura sedih menyelubungi kawasan tu. Sampai mata dia pun mula berkaca-kaca. Lepas tu diorang tegakkan balik batu nisan tu elok-elok. Buang tanah lebih sekeliling kubur. Waktu tu langit dah kemerahan nak senja. Suasana jadi hening semacam. Masa diorang nak beredar, Ajak rasa ada hembusan angin hangat dekat belakang tengkuk dia. Lepas tu hilang. Berbeza dengan angin biasa yang sejuk. Serentak dengan tu terbau semerbak bunga kemboja. Lembut je baunya melintas. Ajak pandang Sarah. Sarah pun nampak macam tengah menghidu. Muka dia hairan. Tok Dolah berhenti.
Orang bau tak? Mungkin dia gembira kita datang. Harum tu tanda baik, insya-Allah. Ajak harap betul lah macam tu. Mungkin roh Tok Hitam terharu. Cicit dia datang ziarah. Diorang pun berjalan balik ke rumah. Makcik Esah dah siap sedia tempat solat dekat ruang tamu. Tikar sejadah dah dihampar ikut kiblat. Ajak pasang beberapa lampu minyak tanah yang Sarah bawa tadi. Rumah tu tak ada elektrik, jadi lampu minyak tanah dengan lilin je lah yang buat cahaya malam tu. Sebelum masuk waktu maghrib, tetamu pun dah sampai. Lebih ramai dari yang ajak jangkakan. Alhamdulillah, rupanya satu keluarga pakcik yang dijumpa pagi tadi, Pak Man namanya, datang sekali dengan isteri dan 2 anak remaja diorang. Ada juga 2-3 orang pemuda kampung yang beranikan diri datang juga. Imam Haji Salim pun datang dari Masjid Pekan. Orang luar, Makcik Esah yang jemput. Lebih kurang 10 orang semuanya duduk bersila dekat ruang tamu. Mata masing-masing perhati sekeliling rumah. Imam Salim terus ambil alih. Diorang dirikan solat maghrib berjemaah dulu. Lepas solat, diorang mula bacaan Yasin. Maka bergemalah bacaan surah Yasin dalam rumah tu. Tengah diorang khusyuk membaca, tiba-tiba angin bertiup kuat dari luar. Pintu depan terus terbuka. Bang! Semua berhenti, sebab terkejut. Teruskan bacaan, jangan hiraukan benda-benda macam ni, kata Imam Salim. Diorang sambung balik bacaan walaupun dalam hati masing-masing dah mula rasa cuak. Lepas habis bacaan Yasin, Imam baca tahlil dan doa. Masa berdoa tu, ajak dengar jelas Imam minta Allah hilangkan kezaliman orang dulu-dulu, ampunkan roh yang teraniaya dan lindungi diorang dari gangguan syaitan dan jin dekat dalam rumah ni. Semua orang aminkan. Lepas berdoa, tiba-tiba tung, tung, 2 kali bumbung rumah kena baling batu. Semua terus pandang ke siling. Ada makcik dah beristighfar panjang. Imam Saleh angkat tangan, suruh semua bertenang. Kemudian dia bangun, ambil air dalam cerik yang dibawa dan baca sesuatu. Lepas tu dia renjes sekeliling dalam rumah dengan air tu. Tak lama kemudian, diorang dengar pula bunyi esakan halus. Sayup je macam suara perempuan menangis dari arah bilik utama. Makcik Esah pandang ajak dengan muka cemas. Sarah dah pegang lengan aki dia. Imam Salim terus azan dalam rumah tu. Lepas habis azan, suasana terus senyap. Yang tinggal cuma bunyi cengkerik malam dekat luar. Imam ajak semua berzikir sama-sama. Dalam hati ajak, dia tak henti-henti berdoa, minta malam tu jadi penamat untuk semua benda ni. Pukul 8.30 malam, orang kampung mula minta diri nak balik. Yelah, diorang bukan berani nak duduk lama-lama dekat dalam ni. Tapi ajak bersyukur, ramai juga yang sudi datang walaupun sekejap. Ajak salam dan cium tangan Imam Salim. Dia ucap terima kasih banyak-banyak. Imam Salim pesan dekat ajak, banyakkan baca surah Al-Baqarah dekat dalam rumah ni. Baca hari-hari kalau boleh. InsyaAllah berkat ayat Al-Quran tu, jin syaitan takkan tinggal lama dekat dalam ni. Ajak hanya mengangguk. Bila semua dah balik, tinggallah ajak, Makcik Esah, Tok Dolah dengan Sarah. Diorang nak temankan ajak malam tu katanya. Mula-mula ajak segan lah, tapi diorang tetap nak stay juga malam tu. Kami pun nak tengok apa jadi lepas buat tahlil ni, kata Makcik Esah. Malam tu diorang bentang toto dekat ruang tamu. Ramai-ramai melepak dekat situ, macam berkemping pula. Pukul 11 malam, masing-masing dah mula rasa mengantuk. Tok Dolah dah terlentuk dekat sudut dinding. Makcik Esah dah baring sebelah Sarah. Tinggallah ajak dengan Sarah je yang masih duduk bersila sambil bersembang-sembang perlahan supaya tak ganggu yang lain. Lampu minyak masih menyala malam. Masa diorang tengah bersembang tu, tiba-tiba perang, terdengar bunyi kuat datang dari arah dapur belakang rumah. Macam periuk jatuh. Ajak dengan Sarah berpandangan. Spontan diorang tengok Makcik Esah dengan Tok Dolah. Dua-dua masih tidur, tak sedar apa. Apa tu bang? Tanya Sarah. Ajak capai lampu suluh yang di-charging petang tadi dekat warung Makcik Esah. Nasib baik sempat isi bateri. Jom periksa, kata Ajak. Diorang berdua bangun. Ajak jalan depan, suluh jalan sambil melangkah ke dapur yang cuma dipisahkan dengan lansir. Tak ada pintu. Dapur rumah tu separuh terbuka. Ada tingkap luas menghadap kebun belakang. Dekat tengah ada meja kayu usang, almari piring dan sebuah dapur minyak tanah. Ajak suluh lantai dapur. Terkejut dia, periuk belanga bertaburan macam ada yang sepak dari tempat simpanan dekat tepi dinding. Padahal tadi sebelum makan, Makcik Esah dah susun elok-elok.
kucing ke? Tanya Sarah. Ajak tahu, mana ada kucing dekat sini. Tiba-tiba dia terhidur sesuatu. Bau busuk macam bau bangkai. Makin lama makin kuat. Sarah terus tutup hidung. Busuknya bau apa ni? Tanya Sarah. Ajak kenal bau tu. Bau yang sama macam malam pertama dia datang rumah ni. Masa dekat pintu depan tu, terus meremang bulu tengkuk dia. Awak pergi kejutkan makcik dengan Aki, kata Ajak. Sarah mengangguk, terus bergegas ke ruang tamu semula. Ajak masa berdiri kaku dekat ambang dapur. Lampu suluh terpaku dekat tingkap dapur yang terbuka sikit. Angin malam menyusup masuk, membawa sekali bau busuk tu. Perlahan dekat tingkap tu muncul satu lembaga mengintai ke dalam. Ya Allah, dalam suram cahaya tu nampak jelas wajahnya. Hitam pucat, mata merah menyala, mulut tenganga. Seorang lelaki tu berjanggut, pakai baju compang camping basah kuyup. Matanya menatap wajah Ajak. Ajak terpaku, matanya terkebir-kebir tengok makhluk tu balik. Mulut terasa berat, nak baca ayat suci pun tak mampu. Ajak yakin lembaga tu Tok Hitam. Bibir lembaga tu bergerak-gerak macam tengah bercakap sesuatu, tapi suara tu tak keluar. Dalam keadaan meremang satu badan tu, tiba-tiba Ajak dengar ada satu suara bergema dalam kepala dia. Tanah ini hak kami, pulangkan hak kami. Mulut lembaga dekat tingkap tu masih bergerak-gerak perlahan. Tiba-tiba air mata Ajak bergenang. Bukan sebab takut, tapi dia rasa satu kesedihan yang sangat dalam dari wajah lembaga tu. Lembaga tu tatap wajah Ajak. Mungkin 10 saat je, tapi rasa macam lama. Kemudian sekelip mata dia hilang bersama bau bangkai tadi. Ajak terduduk dekat lantai dapur. Kaki terasa lemah. Lampu suluh terlepas dari tangan. Makcik Esa, Tok Dolah dan Sarah muncul tergopoh-gopoh. Ajak, kenapa ni? Kamu nampak apa? Tanya Makcik Esa sambil angkat lampu minyak terangi ruang dapur. Ajak pandang muka diorang. Suara dia terketar-ketar. Saya nampak Tok Hitam, kata Ajak. Semua terkejut. Tok Dolah duduk sebelah Ajak, terus peluk bahu dia. Sabar Ajak, sabar. Dia buat apa dekat kamu? Dia tak buat apa. Dia cuma tengok saya dan macam cakap suruh pulangkan hak dia. La ilaha illallah. Mungkin roh Tok Hitam tak aman. Kita kena buat sesuatu. Ya, saya pun rasa macam tu. Bacaan Yasin pun tak cukup kalau benda pokoknya tak selesai lagi. Benda pokok? Hak tanah? Macam mana nak pulangkan? Dah bergenerasi berlalu. Ajak teringat balik bisikan tadi. Tanah ini hak kami. Tiba-tiba Ajak terlintas satu idea. Pak Dolah, macam ni, tanah pusaka ni kan atas nama ayah saya. Saya waris tunggal sekarang. Saya nak hadiahkan separuh tanah ni pada keluarga Pak Cik. Boleh kita buat surat persetujuan esok? At least rightful owner keturunan Tok Hitam dapat semula bahagian tanah dia. Jangan macam tu. Harta kamu tu. Lagipun kami tak nak tuntut apa-apa. Saya ikhlas kalau ini boleh redakan sumpahan. Saya sanggup. Arwah ayah pun mesti restu kalau masalah ni selesai. Makcik rasa betul juga tu. Perlu ada isyarat perdamaian. Mungkin inilah kunci penamat kepada sumpahan ni. Tapi Abang Ajak, nilai tanah tu besar. Nyawa manusia lagi mahal. Saya tak rugi, masih ada lagi sebahagian. Lagipun kalau terlepas dari sumpahan ni, nak usahakan tanah ni pun rasa tenang. Kalau itu niat kamu, Pak Cik terima bagi pihak keturunan Tok Hitam. Moga Allah berkati. Kita buat secara sah ya. Ya Pak Cik, esok juga kita pergi pejabat tanah. Lepas muafakat penting tu, diorang semua berkumpul balik dekat ruang tamu. Waktu dah hampir pukul 12.30 malam. Diorang sepakatlah untuk tidur kalau boleh lah, sebab esok pagi nak uruskan hal penting tu. Ajak volunteer lah nak berjaga kot ada apa-apa terjadi. Tapi akhirnya dia pun tertidur juga. Alhamdulillah malam tu berlalu dengan tenang. Tak ada gangguan lagi. Diorang semua terjaga pukul 6 pagi. Bersiap dan solat subuh berjemaah dekat rumah. Lepas solat subuh, Ajak rasa aura dalam rumah tu berubah. Rasa nyaman je, tak macam sebelum ni. Pagi tu lepas sarapan, diorang terus bergeraklah ke pejabat tanah dekat Pekan. Ajak, Tok Dolah, Sarah ditemani Pak Man sebagai saksi. Ajak pecahkanlah tanah 6 ekar tu. 3 ekar Ajak serah kepada nama Abdullah, Tok Dolah sebagai wakil waris Tok Hitam. Diorang siap ukur kasar atas pelan lah, ambil bahagian yang ada kubur Tok Hitam tu, termasuk kawasan belakang sampai ke arah lombong tinggal. Baki bahagian depan termasuk rumah pusaka kekal milik Ajak.
Masa Tok Dolah tanda dokumen tu, dia tak berhenti-henti ucap rasa syukur. Ajak pula rasa macam beban yang dipikul selama ni terus hilang. Habis urusan, diorang balik ke kampung. Berita tentang penyerahan tanah tu cepat tersebar antara orang kampung. Kebanyakannya rasa kagum dan bersyukur. Ada yang cakap sepatutnya dari dulu lagi buat macam ni. Menjelang tengah hari, Ajak, Sarah dan Tok Dolah pergi kubur Tok Hitam. Bawa sekali tukur dan papan. Diorang pacakkan papan tanda baru, tulis nama arwah jelas-jelas. Lepas tu depan kubur tu Tok Dolah buat satu batu tanda sempadan kecil, pisahkan bahagian tanah dia. Hari-hari berikutnya pun berlalu dengan lancar. Anehnya, tak ada lagi gangguan mistik. Macam sumpahan tu hilang tiba-tiba. Boleh kata sebaik saja hal tanah tu selesai, aura kampung pun berubah ceria. Orang kampung dah mula berani datang ziarah rumah pusaka Ajak ni, tolong dia bersih-bersihkan kawasan tu. Sarah pula stay dekat kampung, teman antuk dia. Dia extend cuti beberapa hari nak pastikan Ajak dan Aki dia okey, tapi lebih kepada Ajak sebenarnya. Malam terakhir Sarah dekat kampung sebelum dia balik KL, Sarah, Tok Dolah dan Makcik Esa berkampung di rumah pusaka Ajak. Kali ni Adam, anak Makcik Esa yang sulung tu, ikut sekali. Malam tu Ajak dengan Sarah duduk bersembang dekat tangga. Orang ni macam orang bercinta pula, asyik berdua je, kata Makcik Esa. Merah muka Sarah dengan Ajak masa tu. Diorang nampak malu-malu, tapi dalam hati, entahlah, mungkin betul Ajak dah jatuh hati dekat Sarah yang banyak bantu dia selama ni. Saya rasa selesa berkawan dengan Abang Ajak. Nanti dekat KL kita keep in touch ya, kata Sarah. Dah tentulah Ajak setuju. Diorang pun bertukar nombor telefon. Sekarang line handphone Ajak pun dah okey sebab dia dah tukar line handphone dekat kampung ni, Celcom padu. Esoknya tibalah masa Sarah dengan Tok Dolah berangkat pulang ke Ipoh. Nak hantar Tok Dolah ke rumah mak Sarah dulu sebelum ke KL. Tok Dolah kata nak duduk sana seminggu, nak uruskan hal tanah dengan anak-anak yang lain. Ajak salam dan cium tangan Tok Dolah dan ucapkan terima kasih banyak-banyak. Makcik Esa pun ada. Dia peluk Sarah erat-erat yang dah dia anggap macam cucu sendiri. Makcik Esa kata dia akan tengok-tengoklah Ajak dekat kampung nanti. Abang Ajak, nanti kita jumpa dekat KL ya, kata Sarah. Confirm. Kita lepak mamak, balas Ajak. Ajak hantar diorang sampai dekat kereta sewa. Kereta pun mula bergerak pergi. Ajak melambai sampailah hilang di selekoh jalan kampung tu. Sekarang tinggal Ajak berdiri dekat tengah-tengah halaman rumah pusaka. Tapi kali ni dia tak lagi kesorangan. Macam seluruh kampung dah jadi keluarga dia juga. Ajak pandang sekeliling. Pokok getah melambai ditiup angin. Suasana terasa hening dan damai. Alhamdulillah, segalanya dah selesai. Tapi masa dia pandang jauh, dekat tepi belukar belakang rumah, macam ada dua sosok berdiri. Satu nampak macam lelaki tua berjubah, satu lagi nampak macam seorang lelaki berpakaian pembesar dulu-dulu. Dua-dua berdiri macam tengah tengok Ajak dari jauh. Ajak kelip mata sekali, bayang tu hilang. Mungkin mainan perasaan kot. Tapi jauh dalam hati, Ajak percaya mungkin itu jelmaan Tok Hitam dan Tok Penghulu Ibrahim. Akhirnya berdamai di alam sana. Tengok anak cucu diorang berbaik dan saling bermaafan. Tak ada lagi sumpahan. Yang tinggal cuma ikatan silaturahim antara dua keturunan yang dulu pernah bermusuhan. Ajak melangkah masuk dalam rumah pusaka tu dengan penuh rasa lega. Bau wangi bunga kemboja tiba-tiba semerbak dalam rumah. Ajak tersenyum sendirian. Mungkin itu petanda restu dari entah siapa di alam sana. Tiba-tiba telefon Ajak berbunyi. Bunyi notifikasi WhatsApp. Mesej dari Sarah. Jangan lupa datang KL nanti, kita makan-makan. I will miss Ghostbuster moment. Terus dia balas, sure thing, kampung dah aman. Kalau awak rindu, bolehlah datang sini lagi. Sarah reply dengan emoji gelak aje. Ajak simpan phone, berdiri dekat muka pintu rumah. Tarik nafas panjang-panjang. Hati terasa lampang. Siapa sangka niat asal balik kampung nak jual tanah cari duit, tapi akhirnya Ajak dapat lebih dari itu. Dia dapat tutup tirai sebuah kisah sumpahan ngeri berabad lamanya. Dan dalam proses tu dia jumpa kawan-kawan yang dah jadi macam keluarga, malah mungkin juga jodoh. Petang tu dekat kampung Permatang Neringga, semuanya terasa damai. Sumpahan keturunan yang sekian lama menghantui akhirnya terlerai dengan keinsafan, keberanian dan silaturahim. Dan legasi berdarah tu akhirnya jadi sejarah. Satu pengajaran dari kisah ni, yang kejahatan dan ketamakan akan tetap ditewaskan oleh kebaikan dan kebenaran, walaupun makan masa berabad lamanya.
Dan itulah pengakhiran kisah panjang Sumpah Keturunan. Satu sumpahan yang akhirnya terlerai dengan keikhlasan, keinsafan dan silaturahim. Kalau korang rasa kisah ni bagi pengajaran, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran suatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.